Kami turun cari makan di Genting Permai selepas show kami di Genting. Dan dia membawa kami ke Di Awan Steamboat. Sini macam-macam ada. Harga sini sangat berpatutan. Sepingan dari $3.90 sehingga $9.90. Kondimen pun sampai 8 jenis. Sejuk-sejuk, perut sangat lapar. Sebu je lah. Kami agak terkejut sebab harga sini sangat berpatutan untuk digenting. Rasanya kami bertiga mampu tak habiskan semua ini. Ini saya kena puji. Daging sini sangat fresh. Dan juga bahan-bahan steamboat yang lain pun mereka ambil yang berkualiti. Memang seronok layan steamboat panas-panas di cuaca yang sejuk-sejuk. Kami pilih sup cendawan. Tak pernah jumpa selama ini. And it was super good. Highly recommended. Yummy. Tak tahu mengapa kami rasa lebih sedap makan berdiri. Rasa macam sedang makan lok-lok tepi jalan. Ini sebelah meja kami. Macam mana nak tahan nafsu? Kenyang pun layan sebiji plankton. Tak pernah makan durian yang begitu murah di Genting. Ini tengok sendiri pun dah tahu. Tak perlu review sedap ke tak, kan? Balik nanti kita beli ini untuk opak, okey? Hari Minggu memang meriah gila. Mana tak penuh. Kalau di Genting, memang payah nak cari makanan berpatutan harga. Lagi sedap. Lokasi belakang Petron Genting Permai je.